为配合居港市政府的环保计划，印尼慈济基金会呼吁民众捐赠二手物品，这些物资将用于后续的人道主义援助活动。印度尼西亚佛教慈济基金会每个月的第3个星期都会举办环保回收活动，向社会大众收集各类可回收物品，如塑料瓶、纸箱、铁罐、金属以及可再穿的衣物等捐赠物品。该项目与居港市政府推动的环保计划一致，旨在通过减少塑料垃圾来保护环境。佛教慈济基金会居港地区协力达门干登环保回收项目负责人林路达玛表示，未来从民众收集来的回收物品将根据种类进行分类后再出售。随后所筹集的资金将用于各类人道主义活动，例如教育资助、生活补助、公益慈善活动以及天然灾害受害者援助等。Kegiatan kita sedang melakukan pelestarian lingkungan, jadi kita singkatannya PL ya, jadi kita memilah-milah botol tentunya kita bertujuan untuk membantu Pemkot ya, untuk melestarikan lingkungan kita. Ini kan program pemerintah juga mengurangi sampah plastik kok, ya. Untuk upaya-upaya dari Buddha Suci sendiri seperti apa kok? Dari upaya kami ya, dari hasil pengolahan ini kita juga akan digunakan untuk amal-amal ya, jadi dari botol-botol tersebut kita kutip-kutip dari tetangga-tetangga sekitar dan juga banyak relawan yang mengumpulkannya untuk kita。通过此类环保活动，希望能够进一步向社会大众传递环保教育，使大家更加重视并维护环境，这里的所有生命共同的家园。Eki Saputra PAL TV